3 sebab kenapa Honda CBR 150 ni digilai ramai sangat perempuan kat luar sana. Jom kita tengok. Yang pertama, dari segi design. Kalau korang tengok Honda CBR 150R ni tampil dengan design yang ala superbike yang nampak mahal dan garang. Seat yang rendah dan berat sekitar 139 kilo buatkan motor ni lebih mudah dikawal, terutama masa berhenti atau cilok dalam trafik. Yang kedua, dari segi enjin. Motor ini menggunakan 150cc, double overhead cam dan juga motor ini mampu menghasilkan 17 horsepower. Kalau korang nak tahu, motor ni dikirakan laju jugalah. Yang ketiga, dari segi features pula, Honda CBR 150R ni dilengkapi dengan assist and slipper clutch, 2 channel ABS dan tangki minyak 12 liter untuk tunggangan yang lebih selesa, selamat dan sangat jimat minyak. Yang ni pula extra untuk korang. Mana-mana akak-akak yang berminat dengan nak pakai sport bike, untuk tinggi 160 macam saya ni cecah lah dua-dua belah. Tapi paling minimum 150 cm. So korang, apa tunggu lagi? Motor tengah ready stock tau. Kalau korang berminat, jangan lupa tekan link dekat bio sekarang.